Selamat datang ke Majlis Sambutan Hari Denggi ASEAN. Peringkat negeri Sabah. Hari ini kita ada misi penting, iaitu menghapuskan denggi di sekitar Tawau. Sila login untuk meneruskan misi ini. Please enter your password. Sambutan Hari Denggi ASEAN ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Loh Sofu. Tahniah, nyamuk denggi telah dihapuskan. Bersama kita menghapuskan nyamuk denggi. Ingat, tiada Aedes, tiada denggi. Tahukah anda seekor nyamuk Aedes boleh bertelur sehingga 300 biji telur dalam jangka hayatnya 2 hingga 3 minggu? Nyamuk boleh mengambil masa kurang dari seminggu untuk membesar daripada larva kepada dewasa, dan setiap nyamuk betina mempunyai potensi untuk menyebarkan denggi kepada anda dan orang yang anda sayangi. Nyamuk Aedes tidak dilahirkan dengan virus. Ia memakan darah supaya ia boleh menghasilkan telur. Dan apabila ia memakan darah orang yang dijangkiti, nyamuk Aedes akan membawa virus denggi dan menjangkiti kepada orang yang sihat apabila dia menggigit untuk mendapatkan darah. Denggi boleh menyebabkan demam panas, sakit kepala yang teruk, sakit otot, sakit sendi, loya dan muntah, serta ruam kulit. Penyakit ini boleh menjadi sangat menyakitkan. Beberapa kes boleh berkembang menjadi demam denggi berdarah yang mengancam nyawa, mengakibatkan pendarahan, paras platelet darah yang rendah dan kebocoran plasma darah. Ia juga boleh mengakibatkan sindrom kejutan denggi, di mana tekanan darah boleh turun ke tahap rendah yang berbahaya. Kes menjadi lebih teruk jika tidak dirawat dan boleh mengakibatkan kematian. Rumah dan kawasan kejiranan kami adalah tempat kegembiraan dan kebersamaan. Dan denggi bukanlah sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita. Kita mempunyai kuasa untuk menghentikan denggi bersama. Apa yang perlu kita lakukan ialah mencari dan membersihkan sebarang air yang bertakung, di mana nyamuk boleh membiak. Dengan berbuat demikian, kita boleh melindungi diri kita dan rakan-rakan kita, keluarga dan masyarakat dengan menghapuskan denggi, sekaligus kita terhindar dari bahaya demam denggi. Ia adalah perjuangan saya juga. Hapuskan denggi untuk kesejahteraan bersama. Kami kecil, tetapi kami berjuang bersama. Hidup kita, perjuangan kita.